Papa, ada influencer ni namanya Zain. Dia tahu pasal kotak batu. Apa? Tunjukkan pada papa. Betul ke abang? Ya, tengok ni. Aku tahu kotak batu tu bukan sekadar barang. Suatu rugian cepat. Apa? Kau dah gila ke Zain? Apa salahnya aku ada hak juga? Hak? Kau curi hak aku. Aku ingat kau dah pergi. Kenapa balik lagi? Kau tak patut ada di sini. Pergi sekarang! Maafkan Papa Aina. Abah, kenapa Abah lepaskan kami semua? Anakku, maafkan Abah. Abah terpaksa. Kau bukan mangsa, Ilham. Kau kuncinya. Kotak ini tidak mahu ditutup. Apa maksud awak? Saya takut. Kau akan faham nanti. Kau bukan mangsa Ilman, kau kunci. Kotak ini tak mahu ditutup, ia mahu Papa, kita kena berhenti. Dia faham aku. Kamu tak faham apa yang berlaku. Kita kena pergi sekarang. Ni aku pulang sekarang. Kau tak boleh jadi macam bapa angkat gila tu. Abah kau yang bunuh kakak. Abah kau yang tak pernah ada. Sekarang kau nak ambil aku balik. Aku lebih suka mati dengan jin daripada balik dengan Abah. Tidak, jangan. Aku tak pandai jaga korang. Aku takut. Aku lepaskan semuanya sebab aku takut jadi bapa. Sekarang letak tu ada dalam akal sendiri. Jangan buat adik-beradik aku juga jadi macam aku. Aina, maafkan ayah. Ayah, jaga adik. Retakan tak pernah hilang. Ia hanya berpindah dari kotak ke dalam keluarga. Dan retakan ini mahu makan kita hidup-hidup.